Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam rahmah dan salam kasih sayang. Pertama, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Amanah Negeri Melaka yang berjaya untuk menganjurkan sambutan ulang tahun 1 dekad Amanah pada hari ini 16 September 2025. Tahniah sekali lagi kepada Amanah Negeri Melaka yang mengambil satu inisiatif yang sangat bermakna untuk terus membawa amanah, meluncurkan perjalanan amanah ini ke pesada politik di negeri Melaka khususnya. Kelahiran amanah bukan disebabkan kerana kekecewaan, tetapi kelahirannya amanah ini adalah daripada kepercayaan kita semua, iaitu kepercayaan kepada politik, perjuangan politik di negara Malaysia ini tidak boleh lagi berteraskan kepada kebencian dan permusuhan yang boleh membawa kepada porak-poranda dalam kehidupan masyarakat kita ini. Inilah yang telah membawa kepada kelahirannya Parti Amanah Negara, satu keberanian yang sangat tinggi yang dibuat oleh para pendiri amanah pada waktu itu, yang keluar daripada perjuangan lama pada satu perjuangan baru yang berteraskan kepada politik nilai, politik rahmah dan kasih sayang sesuai dengan sambutan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu politik rahmah sesuai dengan apa yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka akhirnya berdirilah amanah, walaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai fitnah, tetapi dari fitnah itulah kita bangkit. Dari kecil kita terus membesar. Daripada ujian kita perolehi ketabahan. Daripada amanah lahirlah masa depan yang terbaik untuk negara Malaysia ini. Amanah suara rahmah, amanah suara masa depan Malaysia. Happy birthday amanah. Amanah, 1 dekad, 1 misi, 1 hati.